Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana berminat nak tahu. Saya tak start lagi pun dah dekat nak 3,000 orang tengok ni. Belum start lagi ni kan. Tak start lagi dah dekat 3,000 orang tengok. Apa yang korang nak tahu sebenarnya? Dah ada keputusan dah kan. Jadi terimalah. Baik tuan-tuan. Apa yang berlaku Okey. Alright, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Nurul Izzah di atas kemenangan sebagai timbalan presiden, walaupun tidak official lagi, tapi macam mana kita tahu tuan-tuan Okey. Pada kiraan undi siang tadi, setiap calon akan ada wakil calon. So mereka akan duduk di satu tempat dan mereka akan lihat live. Yang ni yang kita nak ni. Dia lihat live jumlah undi yang mereka dapat. So daripada situ kita boleh tengoklah live dia berapa undi, dan dikatakan daripada 30,000 perwakilan yang layak mengundi, hanya kira-kira 14,000 yang pergi mengundi. But I could be wrong on the data, sebab kita kena tunggu data yang terkini baru kita tahu sama ada undi tak undi dan sebagainya. Lepas tu baru kita tahu. Okay, so hopefully lepas ni kita akan ada. Tetapi bila undian itu dibuat, maka telah ada Officialnya adalah Nurul Izzah mendahului pada waktu kiraan terakhir itu dengan 9,000, almost 10,000 votes. Kemudian Rafizi dengan 3,000 lebih vote sahaja, undi sahaja. 4 tim naib presiden yang menang dikatakan dalam senarai. Yang pertama adalah Aminuddin dan juga Chan Lee Kang. 3 ni dia mengekalkan jawatan mereka. Tetapi satu muka baru yang mengalahkan Nik Nazmi adalah Ramanan tiba, tiba-tiba Ramanan, tiba-tiba Ramanan. Ramanan sudah masuk di dalam pasukan. So tahniahlah Wabi Ramanan. Jadi sudah menang, sudah diketahui keputusan tersebut. Walaupun tidak official lagi, maka sudah pun diketahui umum bahawa itu yang berlaku. Dan daripada senarai tersebut, Chai Rafizi 20 majlis pimpinan pusat, hanya 3 orang saja yang daripada Chai Rafizi yang menang. Beliau adalah Said Ibrahim, Lee Chin Chong, bekas pengarah komunikasi, dan juga Akmal Nasir. 3 ni je. Lain semua kalah. Mazli Malik menang. Fahmi Fazil, tahniah YB, menang. Hans Isaac, sorry bro, kali ni kalah. Dia call saya tadi. Ultimate menang. Ada muka yang saya tak kenal pun tiba-tiba menang. Saya pun tak kenal dia orang. Ada yang lain-lain tu saya kenal lah. Ada yang saya tak kenal. Saya rasa dalam 2 orang 3 orang yang saya kenal. Yang lain semua saya tak 2-3 orang yang saya tak kenal. Yang lain semua saya kenal. Yang lain tu ada yang menang, ada yang kalah. Senarai nanti dia akan keluarkanlah 20 orang. Tetapi yang penting saya nak pastikan Fahmi Fazil menang. Okay, yang tu Menteri Komunikasi. Okay, saya setiausaha koordinasi dia. Saya bawa dia, alhamdulillah dia menang. Jadi kau main 2 kolam is. Lantak kau orang lah kau nak cakap apa sekalipun. Yang penting aku nak Fahmi Fazil menang, dan dia dah menang. Di sinilah tuan-tuan, dulu waktu saya bawa Rafizi menang. Okay. Bukan saya kata ini sebab saya Rafizi menang atau sebab saya Rafizi kalah. Bukan, tak ada kena-mengena pun. Kita pun faham apa yang berlaku kan. Tapi sekarang ini saya nak pastikan bahawa Fahmi Fazil menang. Sebab sistem, okeylah, kita tolak tepilah sebab sistem. Bukanlah tolak tepi, kita jangan consider dulu sebab sistem. Tapi akhirnya saya bawa Fahmi Fazil dan Fahmi Fazil menang. Mazli Malik menang. Okey, yang saya bawa tak menang, Ryan. Saya bawa tak menang Hans Isaac. Saya bawa tak menang Datuk Romli. Yang ni semua saya bawa mereka tidak menang. Tetapi tak apa tuan-tuan, kita hilang RR, kita dapat RR. Kita hilang Rafizi Ramli, kita dapat Ramanan. Saya lupa nama bapak dia tu. Apatah nama dia tu? RR juga. Jadi okey lah. Okey tak? Okey ke tak okey? Tak okey? Tak okey tak apa lah. Okey, jadi itu yang berlaku sekarang ini kan. Dan dalam pemilihan parti kali ini,
Untuk ketua wanita pula, saya dengarnya yang menang adalah Fadlina, timbalan Juwairiyah. Fadlina mengalahkan Ramakrishnan. Ramakrishnan ni cantik nama tu, Ramakrishnan. Okey, RR juga kan. Kemudian wanita, ketua wanita adalah Fadlina, Menteri Pendidikan. Timbalan dia Juwairiyah, iaitu menteri, bukan menteri, dia adalah setiausaha politik Anwar Ibrahim. Okey, setiausaha politik Anwar Ibrahim, tapi bukan setiausaha politik yang bergaji lah, setiausaha politik parti. Baik, itu yang kemenangan ataupun yang akan diumumkan pada esok hari. Saya sudah umumkan ucapan tahniah kepada Nurul Izzah pada pukul 6 tadi sebenarnya. Saya dah ucapkan ucapan tahniah kepada Nurul Izzah pukul 6 tadi. Dan saya juga dah bagi tahu Rafizi sabarlah. Cuma sekarang ini baru orang faham kenapa saya letakkan pada 29 April yang lalu. 29 April yang lalu saya tulis tiba masanya Rafizi untuk bercuti. Kalau siapa yang ingat pada 29 April saya ada menulis satu posting pada waktu itu, saya mengatakan tiba masanya untuk Rafizi bercuti pada waktu itu kan. Ada orang Rafizi marah dengan saya 29 April, masa tu dah pemilihan parti belum kan? So 9 April masa tu dah cabang, belum cabang kan? Saya tak pastilah dah cabang atau belum kan. Tapi pada masa itu memang saya dah tulis satu posting. Orang marahlah dengan saya kan, kenapa kau cakap macam tu, suruh Rafizi bercuti dan sebagainya. Saya dah cakap dah kan, Raf cuti je lah kan, no point in going against apa yang berlaku sekarang ini Raf. Aku dah melaluinya kan. 29 hari bulan Januari, April hari tu saya tulis satu artikel. Yalah, Kemaskini data bulan 3, pemilihan wanita bulan 4. So masa itu dah habis pemilihan cabang. Saya dah habis pemilihan cabang pada waktu itu. Saya suruh dia bercuti kan 29 April. Kenapa saya suruh dia bercuti pada waktu itu? Sebenarnya pada waktu itu saya dah sebenarnya sebelum itu lagi saya dah menghidu kan. I dah smell the rock is cooking lah. Dan saya apa orang kata 29 April pada masa itu saya dah smell something the rock is cooking. Ini 29 status saya tiba masa Rafizi Ramli dan tim kena bercuti, dah lama tak pergi holiday kan, saya kata. So apa transpire dalam perbincangan saya dengan Rafizi tempoh hari kan, saya dah nyatakan, woi 7,000 malam ini yang dengar tuan-tuan alamak. Ya betul kan. Okey, tak apa, 7,000 ni nak tahu apa yang berlaku lah. Baik. So apa yang berlaku? Mula-mula saya jumpa Rafizi sewaktu di Kuching. Soalan pertama saya, Raf, kalau engkau kalah, adakah engkau akan kekal sebagai ahli parlimen? Saya minum dengan dia lepas program Hero dia dekat Kuching. Saya pergi minum dengan dia. Saya tanya pada dia kan, saya tanya, Raf, adakah kau kekal sebagai ahli parlimen atau letak jawatan? Dia kata sebagai ahli parlimen aku akan kekal. Okay, good. Soalan saya yang kedua adalah, Raf, adakah engkau akan kekal sebagai seorang menteri? Dia kata saya tidak akan kekal sebagai seorang menteri. Dia kata saya tidak akan kekal sebagai seorang menteri. Ada yang tanya saya, Is, betul ke engkau sekarang ini sedang dirisik? Siapa yang risik saya? Kan ada risikan yang merisik saya ni kan? Tak ada, saya tidak dirisik oleh siapa-siapa. Dan saya bujang lagi, jadi saya tidak dirisik oleh siapa-siapa. Okey, so dia kata dia akan berhenti meletak jawatan sebagai, malam ni tak ada spesifik saya cerita benda ni sebab kita kongres baru perasmian tadi. So esok adalah final kongres dan yang menang akan dipanggil lah secara officialnya. Baik, siapakah yang adakah Rafizi akan meletak jawatan? So Rafizi kata di dalam kenyataan beliau bahawa beliau akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Okey, beliau akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. So esok hari adakah akan berlaku rombakan kabinet selepas ini? Tuan-tuan, ini jangkaan saya lah Ini jangkaan saya. Tuan-tuan boleh, you can agree, you can disagree apa yang saya nak nyatakan. Pertama, saya nyatakan ia akan berlaku rombakan kabinet, kalau tak besar pun kecil, kalau tak kecil pun besar. Yang pertama saya akan nampak akan hilang jawatan adalah
Nick Nazmi akan hilang jawatan beliau, di mana Nick Nazmi akan berkemungkinan akan meletak jawatan. Siapakah yang akan menggantikan Nick Nazmi? Dalam telahan saya dan di dalam mangkuk yang saya lihat, yang menggantikan Nick Nazmi adalah Ramakrishnan, RR juga. So Ramanan akan menggantikan Nick Nazmi sebagai timbalan Menteri Koperasi. Dia akan naik jadi Menteri Alam Sekitar. Selepas itu, antara juga yang saya nampak akan turun adalah Rafizi Ramli. So Rafizi akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Ini jangkaan tuan-tuan, janganlah percaya sangat kan. Kang percaya saya, tapi normally apa yang saya cakap ni kadang-kadang betul juga kan. Tembak saya ni kan. So siapa yang akan naik jadi Menteri Ekonomi Menteri Ekonomi saya percaya, yang naik Menteri Ekonomi adalah Amiruddin Syari, iaitu Menteri Besar Selangor, Amir. Now, bukan setakat dia akan naik sebagai Menteri Ekonomi, tuan-tuan. Saya percaya juga portfolio Kementerian Keuangan itu yang sebelum ini dipegang penuhnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diserahkan kepada Amir, dan dia akan memegang Kementerian Ekonomi itu sebagaimana Azmin pegang Kementerian Ekonomi itu dengan full power. Sekarang ini kalau tuan-tuan tak tahu, apa yang Rafizi pegang di dalam Kementerian Ekonomi itu hanyalah 3 portfolio. Dia pegang Teraju, Dosem, saya tak ingat satu lagi, 3 saja. 3 agensi saja di bawah Kementerian Ekonomi. Dia berbeza dengan Azmin dulu tau. Azmin dulu, dia memang pegang Kementerian Ekonomi itu lagi power daripada Lim Guan Eng. Khazanah bawah dia, Petronas bawah dia, Felda bawah Azmin. Ni semua agensi-agensi kerajaan yang making profit billion of dollars, semua bawah Azmin. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang, Rafizi tidak diberikan benda itu, diserah semua di bawah Kementerian Keuangan. Saya percaya selepas ini berkemungkinan Amir ni seorang yang lebih dipercayai. Jadi saya percaya, saya vouch supaya, bukan vouch, saya nak supaya kalau boleh Amir pegang jawatan sebagaimana Azmin pegang dulu. Azmin dulu pernah jadi Menteri Besar, Amir jadi Menteri Besar. Sekarang ni Azmin dulu pernah jadi Menteri Ekonomi. Sekarang kenapa, apa salahnya Amir juga menjadi Menteri Ekonomi mengikut jejak mentor beliau? Why not kan? Why not? Mengikut jejak mentor beliau. Baik. So kalau Amir jadi Menteri Ekonomi, siapa akan jadi Menteri Besar Selangor? Siapa akan jadi Menteri Besar Selangor? Yang jadi Menteri Besar Selangor adalah Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim. Tapi Nurul Izzah tak pegang apa-apa portfolio pun di dalam DUN. Kan? Okey, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Selangor tidak akan ada pilihan raya sehingga selepas 2027. Pilihan raya negeri Selangor akan berlaku 2028. Berapa tahun lagi tuan-tuan? Ada 3 tahun lagi. Lebih kurang lah 3 tahun lebih lagi. Almost 4 years, 3 years lah, 3 year plus. Kita pemilihan raya yang lepas adalah pada tahun 2023. Betul lah, 23. Lebih kurang dalam 3 tahun lagi. Jadi the next one yang akan jadi Menteri Besar Selangor adalah Nurul Izzah Anwar Ibrahim. So macam mana dia nak jadi Menteri Besar Selangor? Benda ini pernah berlaku kepada ibundanya, iaitu Datin Sri Wan Azizah, di mana pada waktu itu dia memegang jawatan, dia tidak memegang jawatan ahli Dewan Negeri, tetapi dia diberi laluan bertanding di Kajang yang kita panggil sebagai Langkah Kajang. Langkah Kajang tu orang salahkan salahkan Rafizi sebenarnya. Orang kata ini semua salah Rafizi. Tuan-tuan kena ingat, Rafizi takkan boleh buat benda itu tanpa blessing presiden. Kalau tak ada blessing presiden, Rafizi takkan buat dan tak boleh buat. Dan kalau dia buat benda tu pun bukan untuk dia bertanding. Dia bagi siapa bertanding masa Langkah Kajang? Kak Wan. Siapa Kak Wan? Isteri kepada presiden. Siapa dia? Mak kepada timbalan presiden. Okey. So dia akan jadi jadi berkemungkinan ni telahan saya kan, akan menjadi Menteri Besar Selangor. Sultan setuju ke? Sultan tak ada isu. Kenapa kau ingat Sultan ada isu? Dia sebenarnya tuan-tuan, ni saya nak bagi tahulah, Sultan Selangor ini in my apa yang saya dengar lah, sebenarnya Sultan Selangor ni tak ada masalah sebenarnya. Perempuan jadi pemimpin ni, seingat saya, setahu saya lah, Sultan Selangor tak ada masalah. Yang ada masalah adalah pada waktu itu PAS. Yang membangkitkan isu perempuan jadi pemimpin ni adalah PAS, bukan Sultan Selangor. Sultan Selangor okey je. Sultan Selangor okey je. Masalahnya adalah
kepada apa orang kata, kepada PAS pada waktu itu yang ada masalah tersebut. Okey. Thank you. 9,000 yang menonton kita. Oh, terima kasih. Dekat TikTok pun dekat nak 1,000 dah. 10,000 yang menonton kita. Thank you very much. Baik. Apa yang akan berlaku selepas ini juga adalah, kalau kita tengok, kepimpinan ini, Izzah akan memegang, akan mengambil alih. Sebab itu saya kata tempoh hari bila Izzah, Nurul Izzah, dia merasmikan, melancarkan apa dipanggil, jentera di Sabah. Okey. Pelancaran jentera di Sabah itu adalah sebenarnya satu indikator bahawa Izzah akan menang. Kenapa dilancarkan pada waktu itu? It's a signal. Lepas ini saya akan dapat result setiap negeri. Kita akan dapat lihat result setiap negeri. So result setiap negeri ni, kalau kita tengok on the ground, kita akan nampak bahawa seolah-olah ramai yang menyokong Rafizi. Kita buatlah polling kat mana pun. Kita buat polling dalam laman sosial politik ke, kita buat polling dalam apa orang kata, dalam parti ke, orang-orang kita buat polling ke, semuanya Rafizi menang. Malah tadi Izzah terpaksa tutup komen Facebook dia. Terpaksa tutup komen Facebook dia. Now, orang Izzah dengan gelombang sebegitu, dia boleh menang. Okey, dia boleh menang. Baik. Hujah yang dikemukakan adalah bahawa dia menang kerana yang menyokong Rafizi ni ramai kat luar. Bukan orang parti yang jadi perwakilan pun. Bukan orang parti yang jadi perwakilan yang apa orang kata, yang menyokong Rafizi ni. Yang jadi perwakilan yang menyokong Rafizi, majoriti menolak Rafizi. Majoriti. Buktinya adalah daripada sistem, daripada udian kita lihat tadi, bagaimana keputusan tersebut sebenarnya. Baik tuan-tuan, apa yang kita boleh expect bagi orang luar yang tak tahu, 20 ahli majlis pimpinan pusat tadi dipilih secara undian. 30 lagi akan dipilih lantikan. Antaranya adalah 14 orang pengurusi negeri, itu dilantik secara automatik. Balance dia akan ditambah, dilantik oleh presiden nanti. Okey. Naib presiden pula dia ada 4 yang menang. Okey. Yang dilantik nanti ada 4. Alright. So, salah satunya daripada Sabah Sarawak. So, tahniahlah IB Senator Abun Sui bakal dilantik naib presiden Parti Keadilan Rakyat Wakil Sabah Sarawak. Kerana tahun ini adalah turn Sarawak untuk ada wakil. Jadi saya ucap tahniah awal kepada Abun Sui lah. Jadi yang di dalam MPP ni, saya tengok senarai tadi, mereka ni lah yang akan leading the election. Dan pilihan raya Sabah ni akan menjadi satu ujian pertama buat mereka. So Izzah dan Amir sudah pun melancarkan gerakan pertama mereka. Tapi tuan-tuan kena ingat, perasan tak baru-baru ini Azmin mengumumkan bahawa hujung tahun ini akan ada pilihan raya. Kenapa Azmin confident hujung tahun ini akan ada pilihan raya? Dia kata parlimen akan dibuatkan dan hujung tahun ini pilihan raya akan diadakan. Dia confident kerana dia tahu, atau at least dia diberitahu bahawa kepimpinan akan bertukar. Okey. Nah, kalau kita fikir kenapa dia jadi macam tu kan, tuan-tuan? Maksudnya seolah-olah benda ini sudah dirancang awal. Bukan, saya tak nak talk about the system manipulation dan sebagainya lah, tidak. Mungkin pada tanggapan saya lah, saya nampak mungkin Azmin sudah dapat maklumat bahawa sebenarnya di dalam sudah ada perancangan itu untuk nak menggantikan Rafizi. Saya kata tuan-tuan, kalau kita ada satu tim bola, pemain striker kita ni memang gila powernya lah. Kalau dia masuk confirm menang. Macam dululah bapak saya bagi nama saya Iswardi, sebab dia ada seorang pemain bola sepak tau di Indonesia, nama dia Rizal Iswadi, tahun 70-an lah. Dia kata bapak saya cerita, saya tanya kenapa bagi nama saya Iswadi? Dia kata ini saya cerita lah kan. Sebab dia kata Mamat ni, nama Rizal Iswadi ni, tuan-tuan Google jumpa, dia masuk padangnya menang. Okey, kita bayangkan macam itulah. Nama dia Rizal Iswadi, masuk padang. Tapi dia ni tak sebulu dengan anak coach. Anak coach ni dia memang tak sebulu. Dia memang gaduh lah. So akhirnya coach ni tak puas hati, dia tak sebulu dengan anak coach. Maka sebab anak coach nak main juga kan, digantilah dengan anak coach.
So anak coach pun leading lah, jadi main striker, digantikan lah dengan dia. So akhirnya tuan-tuan, dia bila Rizal Iswadi ni contoh kan, main saja menang, main saja menang. Tuan-tuan, diganti pula dengan anak coach. Anak coach pun bukanlah kata tak pandai main bola, pandailah, tapi tak setera Rizal Iswadi ni. Contoh, ini saya bagi contoh je kan. Bila dia tukar, oh rupanya, alamak, dia kata lagi teruk. Kan? So masa itu, masa perlawanan dah, ini pula ditukar pada saat dah nak masuk semi-final. Nak masuk semi-final ni tukar. Sebab apa tukar? Alah. Dan yang pula yang menyokong tukar di sekeliling ni adalah orang-orang yang nak pergi menjilat coach supaya dia boleh main. Kan, dia nak minta tukar juga, so, tukar coach, tukar. Kita kalau sebab apa dia nak kata tukar tu? Nanti kalau aku sokong anak dia main, nanti anak dia boleh recommend aku pula main untuk tim. Dia macam tu lah. Okay. So sekarang ni mereka dalam peringkat untuk menghadapi pilihan raya. Dalam kes tadi, perlawanan bola separuh akhir lah, suku akhir lah, nak masuk suku akhir. Tuan-tuan agak lah, strategically benda tu boleh menang tak boleh menang? Tuan-tuan rasa boleh menang tak boleh menang? Kalau tak boleh menang, dan itulah jawapan dia. Efek tak kat presiden bro is, of course dia akan ada efek kat presiden. Dan dia macam ni lah tuan-tuan, bila dia kalah, dia masuk pilihan raya kali ni, dia akan jadi jerang. Rafizi nyatakan bahawa kalau dia kalah dalam pemilihan ini, dia akan letak jawatan, dia akan bantu parti tetapi dia nak jual data. Maknanya bukan jual data personal tu, maksudnya research dia nak jual. Kalau nak satu parlimen 50,000 dia charge. Baik, saya pasti bahawa golongan ini di dalam tim Izzah dan juga Amir ni, mereka tak akan guna data Rafizi. Mereka tidak akan guna data Rafizi, tuan-tuan. Sebab apa saya tahu? Amir dia ada tim data dia sendiri. Amir ni memang sangat rapat dengan Merdeka Center. Sebab itu kenapa Rafizi suka sebut Merdeka Center tu. Kalau korang tak tahu ni, korang dah tahu dah 10,000 orang yang menonton kita ni. 10,000 kat dia. Apa? 10,000 orang dengan kita menonton. Jarang. Yalah. Cuba tak dengan YouTube. Apa? Dalam jumlah apa orang kata, kenapa Rafizi selalu sebut Merdeka Center? Ni saya cerita lah ni. Data yang digunakan oleh Amir adalah data daripada Merdeka Center. Saya tak kata Merdeka Center tu tak bagus, tetapi kadang-kadang when you ask the wrong question, you will get the wrong answer. You ask the wrong question, you will get the wrong answer. So kemana selepas ini? Apa yang akan berlaku lepas ni, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang kuat di peringkat negeri pun berapa? Orang-orang kuat di peringkat negeri pun, kalau tuan-tuan perasan, banyak yang kalah. Ramai yang kalah. Dan mereka ini adalah orang kuat kerana yang pertama, mereka orang Rafizi lah. Yang kedua, dia diletakkan situ kerana Rafizi faham bagaimana nak menangkan kawasan tersebut. Tuan-tuan kena ingat, tempat Rafizi macam Pandan, even Johor Bahru Akmal Nasir tu pun bukanlah tempat yang senang nak menang tau. Tapi bagaimana Rafizi boleh buat, dengan tim dia boleh buat sampai Johor Bahru tu boleh kalah. Johor Bahru ni adalah kubu kuat UMNO dahulu. Johor Bahru kubu kuat UMNO, tapi bagaimana Rafizi boleh buat dia jadi menang? Dia macam inilah tuan-tuan. Dulu pada tahun 2018, kami pada masa itu lawan dengan tim Azmin. Kami kata dia macam ni, dia akan lompat dan sebagainya. Dia menang. Rafizi pada waktu itu, dia tidak ada jawatan, dia bukan ahli parlimen, dia tak boleh bertanding, dia hanya ketua cabang saja. So dia bertanding timbalan presiden dan kalah. Tetapi perasaan pada waktu itu, dia kalah dalam keadaan kalah fair fight lah. Cuma Azmin memang mainin duit, kami tak main duit. Kami ni pasukan yang miskin, yang memang derita, tuan-tuan. Ni nak cerita, sampai sekarang 1 sen haram pun saya tak dapat apa daripada Rafizi. Rafizi tak bagi 1 sen pun pada saya. Kan? Tapi kau sokong juga Rafizi. Sebab saya sokong bukan atas dasar dia bagi duit. Saya sokong sebab saya tahu dia boleh bawa kemenangan kepada pasukan kita. Dia macam kita sokong pasukan bola lah, tuan. Tuan-tuan sokong Manchester United ke, Liverpool ke, Arsenal ke. Pemain yang gaji 100,000 tu dah bagi kat tuan-tuan ke? Tak ada kan? Tapi kenapa tuan-tuan sokong? Sebab tuan-tuan rasa bahawa dia boleh bawa kemenangan. Dia tak bagi duit mungkin. Sebab kita nak ada kemenangan itu. Kita nak ada kemenangan, ada gelombang yang boleh membawa kepada kemenangan.
Tetapi beginilah tuan-tuan, bila saya baca komen yang kutuk Rafizi, yang kutuk saya, yang kutuk geng-geng ini, so akhirnya beginilah saya conclude macam inilah 30 minit ni saya conclude begini. Selepas ini Rafizi akan mengundurkan diri daripada pilihan raya. Dia tak mengundurkan diri daripada politik. Dia bertanding dalam pilihan raya akan datang, saya tak pasti. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin dia jadi ketua cabang saja, saya tak pasti. Tetapi dia akan mengundurkan diri daripada aktif dalam membantu parti untuk memenangi pilihan raya akan datang. Dia akan buat macam tu. Kenapa tuan-tuan? Dia macam inilah. Bagi saya, banyak benda yang dia terpaksa tahan untuk cakap. Banyak benda juga ada dilakukan oleh orang-orang di dalam kerajaan ini yang sebenarnya wajar diambil perhatian bila mereka, sebab itu hero itu UK itu HIRUK, ujian kuasa. Hero itu ujian kuasa, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya kata pada 2018 saya juga pernah kata bahawa golongan-golongan ini, masa itu kita lawan kartel, kita kata orang ni kartel, kita kata orang ni akan mengkhianat kita. Orang tak percaya apa saya cakap. Malah muka ni lah yang kena maki, muka ni lah yang kena kutuk oleh orang parti sendiri, yang kena kata macam-macam, yang kena gantung. Inilah muka dia, inilah muka dia. Baik, so akhirnya bila mereka melompat, saya buat live pada waktu mereka 2019 Kongres 2019, saya dah buat live dah sebenarnya. 2020 mereka melompat seorang demi seorang melompat. Saya kata, you see. So pada masa itu, golongan-golongan yang dok kutuk saya dulu tu, oh dia kata Taiz sebenarnya begini dia buat alasan. Okay, fine. Masuk 20, masa tu Rafizi masuk 2021, Rafizi bercuti. Rafizi bercuti, tuan-tuan rasa 6 bulan dia bercuti tu, parti sangat mandom. Masa tu Anwar Ibrahim ada, masa itu Nurul Izzah ada, masa tu Nurul Izzah, Saifuddin Nasution ada di dalam parti, saya pun ada dalam parti. Tapi kita rasa parti dalam keadaan sangat dry. Tak ada momentum, tak ada wave. Tak ada tuan-tuan. So akhirnya ramai yang kontak saya, yang kontak orang itu, orang ni kata, Is tolonglah panggil Rafizi balik, tolonglah gerakkan balik, tolonglah Is, tolonglah. Saya kata kat kawan-kawan saya masa itu yang minta kata tolong tu, saya kata saya cubalah. Rafizi ni bukan jawab pun call aku kan. Adalah sekali dia jawab kan, dia sekali tu dia jawab, lepas tu dia tak jawab dah. Dia jawab juga akhirnya kan. So bila berlaku sedemikian tuan-tuan, what happen is dia datang balik. Kalau tak silap saya 3 bulan sebelum pilihan raya. So dia buat momentum, bayangkan daripada kosong, daripada lemau, dia boleh gerakkan 3 bulan pilihan raya, boom. Menang tuan-tuan. Walaupun bukan menang semua, menang. Pada PRU yang ini sepatutnya 2027-26 ni, rancangan, okey, ni Raf, aku cerita ni sebab kau dah tak jadi timbalan presiden, so aku ceritalah. Benda ni kau tak cerita, aku cerita. Asal rancangan Rafizi 3 tahun pertama adalah dia fokus kepada kementerian. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, Rafizi jarang berceramah, pilihan kecil dia tak berceramah, dia tak create momentum, Sungai Bakap ke KKB ke apa, dia tak ada. Ada pun dia muncul-muncul, tapi saya rasa tak ada kan dia ceramah. Tak ada, ceramah pun dia tak ada. Kenapa? 3 tahun pertama adalah untuk dia create momentum ekonomi, betulkan balik ekonomi sampai pembangkang tak ada isu nak main. Tuan-tuan perasan tak, dalam segi ekonomi 3 tahun ini pembangkang tak ada isu nak main. Ni orang Pakatan Harapan sendiri kata, oh, Rafizi telah gagal. Tuan-tuan, Menteri Ekonomi tu Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan tu Anwar Ibrahim, Menteri Ekonomi tu Rafizi Ramli. Combine diorang, itulah yang membentuk ekonomi. Kau kutuk Rafizi Ramli, kau sama dengan kutuk Anwar Ibrahim. Tuan-tuan bayangkan indikator, kadar, siapa yang perkenalkan apa orang kata, apa dia panggil, NIER tu, New Renewable Energy, dia perkenalkan. IKR dia perkenalkan, IPR dia perkenalkan, gaji progresif dia perkenalkan, padu dia perkenalkan. Tuan-tuan tahu bulan 6 ni kita nak apa dipanggil lah, kita nak sasarkan RON 95. RON 95 kita nak sasarkan bulan 6 ni. Data itu ada pada Rafizi.
Sekarang ni saya dengar lah, betul atau tidak wallahualam, data ni dia serahkan kepada Kementerian Kewangan, ambil lah. Masalahnya orang Kementerian Kewangan tak faham bagaimana nak guna data tersebut. Masa terlalu singkat. Ni dah bulan 5 hujung, bulan 6 ni nak implement. Kan? Nak implement dah ni. So, sepatutnya benda ini akan meninggalkan satu legasi kepada kerajaan ini. Dan, okey, dah habis yang itu, maka akan datang seterusnya. Dia akan buat apa dipanggil sebagai fokus kepada pilihan raya. 2 tahun ni sepatutnya 27, 26, 25. Hujung tahun ini 26 nak masuk hujung bulan 5 ni, hujung tahun ini 2025 ni dia akan fokus kepada pilihan raya. Okey, dia akan fokus kepada pilihan raya. Tetapi sebelum dia boleh fokus kepada pilihan raya, pemilihan parti berlaku. Dia cadangkan supaya jangan ada pemilihan parti dalam tempoh ini. Tundalah kepada akan datang. Kan? Tundalah kepada lepas habis PRU. Tetapi still macam saya kata malam tadi, still juga nak buat untuk bagi laluan kepada Kamil. Okey? Maka buatlah. Okey, syaratnya jangan ada pertandingan. Tiba-tiba ada pertandingan. So, bila Nurul Izzah kata semalam sebab dia dah letak jawatan, dia mungkin akan ada kekosongan, Rafizi dah jawab hari ini. Dia kata tak ada. Saya declare saya akan bertanding timbalan presiden. Izzah tetap nak masuk. Saya declare sebelum dia kata dia nak masuk. Jadi jangan kata dia konon-kononnya apa orang kata dia tak tahu mungkin ada. Tak ada kosongan tu, tak ada. Malah pegawai Rafizi sendiri kata tak ada kami kosongkan pejabat. Pejabat kami tak kosongkan pun. Yang letak jawatan tu siapa yang cakap pasal letak jawatan? Dia tak ada Rafizi nak letak jawatan. Ni saya deny kan lah, Rafizi dah cakap tak ada kan. So tak ada pun spekulasi nak letak jawatan. Tapi macam mana datangnya cerita tu? Sebab XB datang pergi ke pejabat Kementerian Ekonomi, dia tengok-tengok rupanya dah dikemas, dia kata. Najib Bakar, pegawai khas Rafizi kata, kami kemas pejabat sebab kami nak hari raya. Bukan sebab apa kata nak pindah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena sebab nak pindah. Baik. So akhirnya dah terjawab persoalan itu. Dia bukan kerana Rafizi nak cuti ke nak tak ada. Itu bukan isu dia. So saya nampak sebenarnya dia buat kata saya cakap dengan kawan saya lah, nama malas saya sebut nama dia lah, kawan saya kan. Dia kata dia satu hari tu dia buat sesuatu yang bodoh lah. Dia masuk dalam perangkap musuh dia. Saya kata sebenarnya yang bodoh bukan musuh kau. Dia marah, lepas tu dia masuk dalam perangkap, dia marah. Dia sebenarnya yang bodoh bukan musuh kau, yang bodoh kau. Masalah bang saya bodoh. Okey. Musuh kau dah tahu dia musuh kau. Dia dah, kau nampak dia, kau tengah nampak dia buat perangkap ni. Dia dah tulis itu perangkap untuk si fulan bin si fulan, iaitu engkau. Dia panggil engkau datang, engkau jatuh dalam perangkap. Siapa bodoh? Siapa bodoh tuan-tuan? Orang yang buat perangkap tu ke yang kena perangkap tu? Orang yang buat ke orang yang kalau kau tak tahu tiba-tiba kau jatuh, okey, ini kau dah nampak perangkap itu, and yet you still fall into the trap. Itu yang menyedihkan. Itu yang menjadi kesedihan kita. So what's next? Apa cabaran yang Nurul Izzah kena pikul sekarang ini? Nurul Izzah telah dijanjikan. Sorry Nurul lah, ni abang cerita. Abang cerita ni. Abang Iswardi, bukan bang tu kan. Abang Iswardi nak cerita. Nurul Izzah telah dijanjikan beberapa perkara. Antaranya yang pertama, Nurul, engkau tak payah risau pasal data. Kau ingat Invoke tu terror sangat ke? Invoke is nothing. We have our own set of data. We have our own set of system. Amiruddin dia bangga dia ada sistem dia sendiri di Selangor. Dia kata kami ada sistem kami sendiri, setanding dengan Cista. Cista pun tak power lah, dia kata. Kami ada research body kami sendiri yang setanding dengan Invoke, malah lebih baik. Macam mana kau tahu Is? Amir bagi tahu saya. Sorry aku cerita okey. Amir bagi tahu saya. Oh, maksudnya Amir tipu? Tak, saya tak kata Amir tipu. Cuma saya beritahu itulah yang mungkin diceritakan kepada Izzah. Don't worry Izzah, we have this, we have kajian ini sebagainya, we gonna do it.
Alright, kita akan buat, kita akan hadapi pilihan raya. Don't worry, we are going to win, dia kata. Don't not worry, we are going to win. So, akhirnya next datang pilihan raya akan datang nanti, dia akan ada 5 pilihan raya. The first test bed ni, Sabah ni bukanlah satu ujian yang sebenar. Sebab Sabah ni kita bertanding mungkin 20 kerusi je. Daripada 73 ke 76 Sabah, tak ingat. 70 lebih kerusi Sabah, mungkin 20 je kita bertanding. Kalau GRS setuju bergabung dengan kita lah. Test bed sebenar nanti adalah PRN Melaka. Bila PRN Melaka is pada awal minggu, the first quarter tahun depan. Johor second quarter tahun depan. Second quarter tahun depan Johor. Oi, sampai jam aku punya laptop kau buat banyak sangat komen ni. Kan? Johor tahun depan, Melaka tahun depan. Johor dan Melaka pada masa itu, kalau tuan-tuan ingat Johor dan Melaka yang lepas, yang saya kena gantung tu, pada masa itulah Rafizi bercuti. Tuan-tuan ingat tak? Ke tuan-tuan tak ingat? Pada masa itulah Rafizi bercuti. So menariknya Johor dan Melaka ini pada masa sekarang akan datang ni pun Rafizi akan bercuti. Macam mana kau tahu Rafizi akan bercuti is? Tak apalah. Kalau dia tak bercuti, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau dia bercuti, kan? So kalau dia bercuti, 3 pilihan raya ni akan jadi suatu test bed yang menarik untuk PRU. Dan saya percaya PRU tidak akan dilakukan pada tahun depan. Perdana Menteri akan extend PRU itu sehingga maksimum. Okay. Yang saya cerita tadi tu, kalau Rafizi berhenti kalau dia letak jawatan ataupun diterima peletakan jawatan. Saya tahu Anwar takkan terima peletakan jawatan Rafizi. Rafizi mungkin dah nak submit, Nik Nazmi pun nak submit, mungkin Anwar kata no, I'm not going to accept. So lepas tu terpulang kepada Rafizi lah, dia nak terima, dia nak teruskan atau tidak, itu terpulang kepada dia. Cuma Raf, kau kena pegang janji kau. Kalau kau letak jawatan sebagai menteri, aku orang yang pertama untuk interview kau. Okay? Boleh? Kita buat macam tu lah. Alright? Kita buat macam tu. So boleh tak Anwar Ibrahim menang dalam pilihan raya akan datang ini kalau tanpa Rafizi? Kalau dia ada general perang dia Nurul Izzah. Dia punya timbalan general dia adalah Amiruddin. Timbalan general seorang lagi Ramakrishnan. Yang 2 orang tu Aminuddin dengan Chan Likang ni kita tolak tepilah, dia takkan kena pakai, percayalah nanti tu semua akan diketepikan. Tapi kita akan nampak 2 figura ni tuan-tuan. Amiruddin, Ramanan, Izzah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak bagaimana kombinasi ini untuk memenangi pilihan raya? Boleh Tuan-tuan rasa kombinasi Nurul Izzah, Ramanan dan juga Amir ni, adakah mereka mampu untuk memenangi pilihan raya umum akan datang? Kalau tuan-tuan rasa mereka mampu, tekan 2. Kalau tuan-tuan rasa mereka tak mampu, tekan 1. Tak mampu, tekan 1. Mampu, tekan 2. Okey, komen sekarang. Tak mampu, tekan 1. Mampu, tekan 2. Jalan. Mampu, tekan 2. Tak mampu, tekan 1. 1. 2. Okey, ada yang kata 2 mampu menghancurkan. Saya tak nak ada 2 ke 1. Semut merah kata 2, Hazman kata 2, Sulaiman kata 2. 2. Semut merah ni orang PAS ke semut merah ni? Follower nama kata. Okey, ada yang kata 2. Mampu 1, 2 kot. Mampu damai 2. Ramai yang kata 2. Ramai yang kata mampu ni. Kan? Ramai yang dekat TikTok kata mampu. Rana, Nick kata, Faizul kata awal 2 ni arti kata mampu, 1 arti kata tak mampu. Ramai yang kata dekat TikTok, tapi dekat YouTube saya selama 10,000 orang ni kata tak mampu. Majoriti kata tak mampu. Tak ada seorang pun yang kata 2. Semua dalam YouTube kata 1. Dalam TikTok kata 2. Dia sebab orang yang sama je, dia ulang balik. Kan? Orang yang sama dia ulang balik. So keyakinan tuan-tuan dan puan-puan tu sendiri kata tak mampu dah. Majoriti ni yang tengok TikTok saya 800 orang je. 800 orang ni. Okay. Tapi yang tengok kat YouTube saya dalam lebih 10,000 orang. 9,000 9,000 dah. Dekat 9,000. Kan? Right. So skip frame. 1 9,000 10,000 orang. Right. Jadi itulah
So kemampuan itu pada mereka yang, ya, kita sendiri, tuan-tuan sendiri menilai kemampuan tersebut. Macam inilah tuan-tuan, ujungnya macam saya kata tadi, hashtag kita keadilan. Kita akan kembali kepada keadilan. Saya ni masa Rafizi cuti dulu pun saya ada kat sini, tuan-tuan. Ni Rafizi nak cuti lagi pun, insya-Allah saya ada kat sini lagi lah. Kau ni Is, kau nak ada kat situ juga. Dia macam ni lah. Kadang-kadang kita ni, dia macam ni lah. Saya tak nak Perikatan Nasional menang je. Saya bukan nak Anwar Ibrahim. Kita dah janji Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita dah tunaikan janji kita. Cukup lah. Tapi saya tak nak lagi Perikatan Nasional menang. Itu je. Tapi dengan apa yang ada sekarang ni, dulu mungkin senang sikit kerja saya. Sekarang ni makin susah lah kerja saya nak buat benda ni. Ada demam lah. Demam lah. Orang-orang PAS memang suka. Orang-orang PAS memang suka Rafizi tak ada. Senang kerja orang kan. Dengan Rafizi ada ni payah dia. Susah dia orang nak menang dengan Rafizi ada ni. Okay. Sangat susah. Okay, laptop saya jam. Jalan lagi lah? Jalan lagi? Cumanya jeki-jeki sikit lah. Syarifah girl. Alright. Saya rasa 46 minit lah. Okay, tuan-tuan. Okay lah, dah lah. Seorang je kata 2, yang majoriti kata 1. Dah lama Is, dah lama apa? Alright, dah lama. Okay. Itulah dia. Bye-bye Nia. DSI kata nombor vote PRU. Ramai orang kata dia tak nak vote juga untuk PRU yang akan datang. Kesian, tolonglah tuan-tuan, janganlah tak vote. Kesian lah. Kesian. Adam Adli menang it's not a surprise lah. Adam Adli menang. Apa dia menang untuk MPP lah. Dia menang untuk jawatan MPP tu. Ya tuan-tuan, kita hadapi dengan tenang apa yang berlaku lah. Kan, tak apa. Bagi saya, kalau Rafizi nak bercuti pun, saya think this is about time lah untuk dia nak bercuti dah. Just nice lah. Okay. Sebab bagi saya ahli dah bersuara kan. Itu yang ahli nak. And now is the best time untuk Rafizi nak bercuti. Alright. Okay, saya tak boleh nak tekan. Apa? Kena.